Korang buat Grab, Foodpanda, Shopee seller atau influencer. Pernah terfikir tak kena lapor cukai ke tak? Jawapannya YA. Kalau pendapatan bersih korang lebih RM34,000 setahun lepas tolak KWSP, korang wajib daftar fail cukai. Tapi relax, lapor tak semestinya kena bayar mahal. Tips pertama, gunakan borang B sebab korang dikira menjalankan perniagaan. Beza borang B dengan BE ialah korang boleh tolak perbelanjaan bisnes. Contohnya, rider boleh tolak kos servis motor atau bil telco, influencer, kos beli lighting, editing software, malah kos travel untuk konten pun boleh tolak. Asalkan ia wholly dan exclusively untuk kerja korang. Tips kedua, simpan resit. LHDN nak tengok bukti. Gambar resit tu simpan dalam cloud atau folder, jangan hilang sebab kena simpan sekurang-kurangnya 7 tahun tau. Untuk influencer, take note. Barang free atau review yang korang dapat, barter trade, pun dikira pendapatan mengikut harga pasaran. Jangan lupa lapor sekali dalam borang. Jadi, jangan tunggu saat akhir. Daftar MyTax sekarang. Biar kita buat duit banyak tapi rekod bersih dengan LHDN. Barulah tenang nak shopping kan? Nak tahu lebih lanjut pasal pelepasan cukai 2026? Follow saya untuk part seterusnya.